Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sekarang kami berada di RDC Sepilok. Jadi nak tahu apa yang kami akan lakukan kat sini, nantikan, sama-sama saksikan, and jangan lupa subscribe. Besar. Kita mana? Kita mana? Sini. Dekat sini. Ya. Tinggi dekat sini. Kita tahu dulu. Oh, Ina je. Ini dekat sampai 4, ini sampai 4. Okay, so sekarang ni kita orang hari keempat ni kita berjalan lah. Tadi daripada apa ni, Kota Sandakan, Batu Satu kan? Hotel kita. Batu satu. Di Elopura Hotel tu. So kita terus shoot ke sini. Sampai sini kita terus shoot ke RDC. RDC ni macam panggil taman lah. Kira nature, nak tengok nature, tengok burung. Jadinya kita tengok apa yang ada di RDC. Okay, let's go. Sekarang ni kita dah sampai ke Rainforest Skywalk. Kita nak melintasi apa yang ada di sini. Skywalk. Nah, ni maling gunung kat sini ni orang Sabah ni. Kitanya di sini. Kitanya. Macam mana macam tak Sabah ni bah? Kita pula. Sekarang ni kita nak melintasi Skywalk Skywalk guys. Ya. Dah hiking hari ni. Kita hari ni puasa-puasa ni kita hiking. Bagi apa ni, badan kita sihat sikit lah. Ni tidur je kerja. Ni baik hiking. Tapi tak adalah tinggi. Kita dah cukup rehat dah. Ni kawan Karim. Tengok. Kita tengok nanti kita melihat kawan-kawan Aiman Karim. Dia berada di sini. Aduh. Oi, jabatannya kukuh. Okay. Dia bawa apa ni? Mau memburu ni guys. Dia mau memburu. Jadi kita hari ni kita buka, kita memburu di sini. Kita mencari hasil-hasil hutan. Tengok nanti. Okay, let's go. Rainforest. Belum Karim. sky lagi. Kita belum sky lagi. Ni Belum masih sky bawah lagi. lagi. Masih kira tak apa nak sky sebab ketinggian tak cukup nampak bagi jumping. Ya, kita rasa macam ni masih rendah lagi tak? Masih rendah lagi. Ni kalau bagi jumping mati terus. Okay, kita jumpa tempat untuk jumping. Depan ni tempat jumping. Tengok. Okay, sekarang ni kita berada di atas menara Menara tinjau berada di menara tinjau Rainforest Kita boleh tengok view lah. Belakang ni ada backlight sikit Uish, ini ada turis kat sini. Hello. Hello. Is Daniel. Uish, Daniel. From where? Where you from? I'm from Switzerland. Selangor Selangor. Aish, okay. Tinggi bah. Nak bawah. Okay. Di situ nanti korang zoom lagi. Kau lihat ada orang hutan kat situ. Ya, zoom lah try. Tu nampak tak?
Apa dia? Ini ada namakannya Skywalk Rainfall. Ya. Okay, so sekarang ni kita berada di tower kedua. Tadi kita naik yang first kan, tu rendah. Ini tahap ni tinggi sikit lah. Kita 27 meter. Ketinggian 27 meter. Dia agak tinggi lah kan. Dah lama tak hiking. Baru 1 kilo. Dah perlu tu. Elok-elok. I'm always dreaming about you. So kalau boleh tengok tadi kita orang mendaki, ingatkan biasa-biasa kan tadi cakap kan, tapi sebenarnya tempat ni besar. Kita tak habis tu lagi tempat ni. Ini bau sikit lah. Ni kita dah turun dah. Dah pun sampai. Jadinya macam mana Tim? Ya. Pengalaman hari ni? Permulaan biasa. Ya, ini Baru permulaan. baru berpatus je. So, kalau kamu orang mau daki Gunung Kinabalu, jauh lagi. Pak. Ya, jauh lagi perjalanannya Baru bah. sedikit ya. Ini baru sikit saja bah. Baru 2 kilo. 2 kilo. Gunung Kinabalu 8 km. Also, apapun ini strong. Ya, kena say strong. Nak naik Gunung Kinabalu kena strong. Tak strong macam ni dah bengah dah ni. So, kita dah sampai ke bawah dah. Jadinya berapa km tadi? Ya, 2.3. 2.3 2.3 km naik dan turun. Satu experience yang baru, satu pengalaman baru kat sini. Kita tak plan nak hiking. Ini puasa lagi. Pula tu bulan puasa. First time ni. Kita doa-doakanlah semua ni tak buka awal. Ni orang kat belakang ni, yang tengah berkipas apa semua. Kita doa banyak.